Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kami berada di Majestic Hall. Pada malam ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mazzaid Hamidi, Presiden UMNO. Hari ini kita akan bersama dengan masyarakat dari komuniti India. Kalau tengok di belakang saya ni, ramai orang yang sedang menunggu kehadiran Yang Berhormat Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO. Dan hari ini kita melihat satu kebangkitan yang luar biasa. Kita lihat masyarakat India. Kalau dulu masyarakat India ni dia sayang sangatlah dengan Shivaji the Boss, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan, dengan Pakatan Harapan. Tapi hari ini lihatlah sendiri di belakang saya ni, masyarakat India datang berbondong-bondong. Kami berada di Port Dickson ni. Masyarakat India datang keluar beramai-ramai untuk menyatakan sokongan kepada Barisan Nasional. Ini salah satu petanda di mana apa yang kita sebut dan apa juga penganalisis politik sebut sebelum ini bahawa masyarakat Cina, masyarakat India sudah nampak swing dari segi pola pengundi mereka kepada Barisan Nasional. Yang ini amat obvious. Beberapa hari yang lepas kita tak nampak pola sokongan yang havoc seperti ini. Tetapi kalau kita tengok pada malam ini, mereka menonjolkan diri mereka, mereka menunjukkan siapa mereka dan mereka menyatakan sokongan secara terbuka. Dan ini sudah pastilah akan menambahkan lagi keyakinan masyarakat setempat untuk mengundi Barisan Nasional. Kerana kalau kita lihat, bukan sahaja kali ini pengundi-pengundi tegar ataupun penyokong-penyokong parti daripada UMNO Barisan Nasional, dari komponen UMNO, MCA, MIC, tetapi pada masa yang sama kita ada jumlah pengundi daripada parti PAS dan juga wawasan yang bertanding di 11 kursi kawasan DUN. Jadi bukan itu saja, ditambah lagi dengan kebangkitan kaum India, kebangkitan kaum Cina yang menyatakan sokongan secara terbuka. InsyaAllah kita akan mendapat satu keputusan yang baik. InsyaAllah setidak-tidaknya kita mensasarkan untuk berjaya membentuk sebuah kerajaan negeri pada malam 1 hari bulan Ogos, hari Sabtu minggu depan 2026. Jadi stay tune, kita akan lihat kebangkitan ini akan bertambah. Walaupun mereka mengancam dengan pelbagai taktik nak dedah RCI dan sebagainya, sebenarnya rakyat dah bosan untuk mendengar tentang pendedahan skandal, kerana rakyat takkan senang. Rakyat tidak akan boleh isi perut dengan skandal. Tetapi apa yang rakyat nak ialah suasana untuk memahami cita rasa dan juga untuk mengisi perut mereka, mendapat pekerjaan dan sebagainya. Lihat, saya rasa ada VIP yang sedang tiba. Lihat sambutan masyarakat India. Kita jumpa lagi. Ciao.